Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Menengah Al-Itqan. Hari ini kami akan membuat roti canai yang sangat popular dalam masyarakat Malaysia. Tapi kami dah ubah dah jadi versi lebih kreatif dan sehat. Apa yang istimewa sangat dengan roti canai ni? Roti canai tetapi roti canai sehat. Kami menggunakan minyak zaitun dan dihidangkan bersama salad segar dan madu. Oh, siapa kata makanan sedap tak ada sihat? Boleh. Antara bahan yang kami gunakan ialah tepung, air, garam dan minyak zaitun. Untuk salad pula, kami akan sediakan salad, tomato, carrot, timun, telur rebus dan dihidangkan bersama madu. Sementara waffle sediakan roti canai, kami dua akan sediakan salad. Pertama sekali kita potong salad. Kemudian timun. Dan akhir sekali tomato. Okey. Sementara kita nak buat roti canai ni, kita kena mulakan dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita buat minyak sikit. Kita tekan-tekan tepi saja. Bagi besar sikit. Okey. Lepas tu, bila dah siap tu, kita kita tebakkan. Tebak dalam 5 kali macam tu je. Lepas tu, kita besarkan sikit dah. Okey. Pada besar tu, kita lipat pita. Lepas tu, buat sini, bagi dia lebar. Okey, dah siap. Kemudian kita ambil minyak zaitun masuk ke dalam mangkuk. Lepas tu kita tuang madu sekali lah. Akhir kali kita gaul hingga sebati. Akhirnya dah siap salad segar kita. Okey, selepas kita habis tebak, kita akan membuat proses masakan pula. Okey, kita letak roti canai kita ni dalam kuali. Okey, tunggu sampai dia matang. Selepas itu, kita kalihkan dia. Weh, bau sedap eh. Mesti lah, tengok sebab goreng. Dah masak dah ke? Masak dah. Kita angkat ah. Okey, selepas itu kita bagi dia macam mana, kita tepuk-tepukkan dia sikit, okey? Okey, siap. Roti canai kita. Lagi boleh. Lagi. Akhir sekali kita tuang madu atas roti canai kita dan kita makan bersama salad ni. Canai sehat, badan hebat.